dan diri kamu sendiri. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu. Sebagai balasannya, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa kamu dan akan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan tempat tinggal yang baik. Ini janji Allah kepada mereka yang berjihad di jalan Allah, mengangkat senjata. Hari ini di negara kita tidak ada jihad mengangkat senjata. Baik, hadis an Abi Ibrahim Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-adu, pada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdepan dengan musuhnya, iaitu ketika Nabi nak berperang. Intazara hatta malat asy-syams, Nabi tunggu sehingga matahari condong, iaitu matahari hendak terbenam. Baginda berdiri di kalangan sahabat-sahabat dalam peperangan tersebut. Hari dah nak terbenam matahari, baginda berdiri dan Nabi bersabda, ya ayyuhan nas la tatamannau liqa'al adu, wahai manusia, janganlah engkau semua mengharap-harap bertemu dengan musuh. Kita sama sekali tidak mahu berperang dengan musuh kita. Nabi SAW sendiri, apabila meninggalnya anaknya Ibrahim, apa Nabi sebut? Innal aina latadma, sesungguhnya air mata itu mengalir. Wa innal qalba la yahzan, sesungguhnya hati itu berasa sedih. Wa inna ala firaqika lamahzunun, dan berpisah dengan kamu wahai anak kecilku berasa sedih. Tapi Nabi ajar juga dalam satu peristiwa, ada satu perempuan hilang kawalannya, tak boleh kontrol. Lalu Nabi SAW menegur wanita itu dengan menyebut, inna sabru inda sadamatil ula. Bagaimana kita nak tahu kesabaran kita? Ialah, adakah kita sabar ketika kita menerima berita kematian tersebut? Kalau kita bersabar, kita boleh terima dengan hati yang tenang, kita reda Allah ambil dia, maka ketika itu kita dikira sebagai orang yang bersabar. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam hadis kursi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, tidak ada balasan melainkan balasan syurga. Hadis yang ketiga berkaitan dengan amalan ahli syurga, yang merupakan hadis yang ke-34 dalam kitab Riyadhus Shalihin, orang yang bersabar kerana buta di hujung usianya. Daripada Anas radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna Allah azza wa jalla qala izabtalaitu abdi bihabibatayhi fasabara awwadtuhu minhumal jannah, rawahul Bukhari. Hadis sahih riwayat Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman. Ini satu lagi hadis kursi yang kita baca. Yang kedua tadi hadis kursi, yang ketiga ini pun hadis kursi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, izabtalaitu abdi, apabila aku menguji hambaku, bihabibataihi, dengan kehilangan dua kekasihnya. Apa dia dua kekasihnya? Ada orang terjemah hadis ini kehilangan dua kekasih. Mungkin yang hilang itu ibu dia, bapa dia, anak dia. Kalau hilang dua orang, fasabara, kemudian dia bersabar, awwadtuhu minhumal jannah, maka akan kuberi ganti syurga kerana kehilangan keduanya. Ini suatu terjemahan yang salah. Saya teringat bulan Ramadan baru ini berbincang dengan Syekh Abdul Mun'im, tenaga pengajar di Sekolah Rendah Islam Bandar Sirah. Dia kata dia belajar bahasa Melayu dalam tempoh 11 bulan boleh cakap Melayu. Jadi kadang-kadang dia rasa terkilan. Dia menghadiri satu majlis di negeri
di utara semenanjung. Dibaca hadis ini. Penterjemah itu salah terjemah. Dia terjemah dengan dua kekasih itu dengan dua orang yang disayangi. Mungkin ibu dia, bapa dia. Sebenarnya yang dimasukkan dengan habibataihi, dua kekasih ini siapa tuan-tuan? Yang dimasukkan dengan dua kekasih ini ialah ainaihi, dua matanya. Sesiapa yang kehilangan dua matanya, apabila Allah menguji seseorang itu dengan kehilangan dua matanya, awattuhu minhumal jannah, maka aku akan gantikan kehilangan keduanya itu dengan syurga. Karena cukup hebat dia. Nikmat, salah satu daripada nikmat yang cukup besar di dunia ini ialah nikmat penglihatan. Masya Allah tuan-tuan, kalau kita keluar daripada, kalau dulu surah Riyadhus Salihin, kita keluar, kita tengok view Gunung Kinabalu. Masya Allah, cukup cantik. Kita lihat pemandangan yang indah. Tapi kalau Allah Ta'ala tarik kita nikmat penglihatan, dan kalau boleh kita tak minta. Kalau diuji kita kena sabar. Macam orang sakit kencing manis. Orang sakit kencing manis ni kalau pada peringkat yang sangat kritikal, dia boleh jadi buta. Dia tidak nampak. Dan bukan senang ya orang nak terima kenyataan yang selama ini dia boleh lihat, tiba-tiba dia buta. Tapi kalau dia sabar atas kehilangan dua kekasihnya, iaitu dua matanya, maka Allah akan ganti untuknya syurga. Ini kelebihan orang yang bersabar. Hadis yang keempat, orang yang bersabar atas kesakitan. Ini hadis yang ke-35 daripada kitab Riyadhus Salihin. Daripada Atha bin Abi Rabah, qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebut kepada tabi'in yang bernama Atha bin Rabah. Dia kata, ala urikam ra'atun min ahlil jannah. Inginkah aku tunjuk kepada kamu seorang perempuan yang menjadi ahli syurga? Dekat dunia Nabi dah sebut dia sebagai ahli syurga. Yang disebut sebagai al-mubashshiratu bil jannah. Yang disebut sebagai al-mubashshiratu bil jannah. Orang yang dijamin masuk syurga. Kalau yang lelaki kita sebut al-mubashshiruna bil jannah. Orang yang dijamin masuk syurga yang paling baik ialah 10 orang sahabat Nabi. Al-ashru al-mubashshiruna bil jannah. Disebut dalam bahasa Arab 10 orang yang dijamin masuk syurga. Ini sahabat Nabi yang paling baik. Selain daripada lelaki-lelaki, ada lagi lelaki-lelaki yang lain yang disebut oleh Nabi SAW sebagai ahli syurga. Antaranya Uqashah. InsyaAllah kita akan baca nanti hadis yang terdapat dalam kitab Riyadhus Salihin yang menjelaskan kepada kita tentang amalan ahli syurga. Ada lagi sahabat-sahabat Nabi yang lain. Antaranya Sayyidina Bilal disebut. Nabi SAW mendengar pergerakan kaki Sayyidina Bilal di syurga. Begitu juga ada di sana al-mubashshirat bil jannah, iaitu sahabat-sahabat wanita yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli syurga. Antaranya disebut oleh Nabi ialah Sayyidah Khadijah. Dan hari ini kita akan baca satu hadis, iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata kepada Atha bin Rabah, ala urikam ra'atun min ahlil jannah. Inginkah kamu aku tunjukkan kepada kamu seorang perempuan ini adalah merupakan ahli syurga? Faqultu bala. Atha bin Abi Rabah tentu akan menyebut, tentu sekali saya ingin tahu mana dia wanita yang disebut sebagai ahli syurga. Qala hadhil mar'atus sauda. Perempuan yang dinyatakan oleh Nabi sebagai ahli syurga ialah perempuan yang hitam ini. Ahli syurga ni dia tidak kira warna kulit. Tidak kira hitam ke putih ke, yang penting ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi sebut la fadra li arabiyyin ala ajamiyyin. Tidak ada kelebihan orang Arab berbanding dengan orang Ajam, orang yang bukan Arab. Orang Arab ni biasanya muka mereka putih-putih. Cuma di Madinah ni mereka hitam-hitam manis. Orang Arab Saudi hari ni mereka hitam-hitam manis. Kadang-kadang kita bercakap dengan dia, kita ingat dia orang India. Rupanya tidak, dia memang orang Saudi.
Sebab mereka hidup di cuaca yang panas, kulit mereka hitam-hitam manis. Jadi dalam hadis ini Ibnu Abbas menyebut perempuan yang hitam ini jadi ahli syurga. Masya Allah, warna kulit bukan jadi nilai di sisi Allah. Yang jadi nilai di sisi Allah ialah takwa kita kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik kamu ialah mereka yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perempuan yang hitam ini atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengadu masalah yang dihadapinya. Faqalat inni usra. Saya ini selalu diganggu oleh jin. Sira' ni penyakit gangguan jin. Dia selalu dirasuk oleh jin. Wa inni atakashaf. Bila dia dirasuk oleh jin, dia tak sedar. Kadang-kadang auratnya terbuka. Maka dia minta daripada Rasulullah untuk berdoa supaya disembuhkan daripada gangguan jin. Ini salah satu daripada penyakit yang doktor tak boleh ubat. Bila pergi hospital, doktor kata tak ada apa-apa. Tapi bila dibaca ayat-ayat Al-Quran, orang ni akan menjerit. Ini namanya sakit kerasukan. Kadang-kadang jin ini dia datang-datang, pergi balik pada orang yang dia nak ganggu. Jadi salah seorang yang diganggu itu ialah perempuan hitam ini. Inni usra, wahai Rasulullah, saya ini selalu kena penyakit dirasuk oleh jin. Wa inni atakashaf. Dan bila saya dirasuk, aurat saya terbuka. Fada'ullaha ta'ala li, wahai Rasulullah, tolong doa kepada Allah supaya saya sembuh dari sakit saya ini. Qala in syi'ti sabarti walakil jannah. Lalu Nabi kata, kalau kamu mahu, kamu bersabar dengan ujian ini, walakil jannah, nanti kamu akan dapat balasan syurga. Ini kelebihan sabar. Sabar ini Allah Ta'ala bagi ganjaran yang cukup besar. Wa in syi'ti da'autullaha ta'ala ayyu'afiki. Kalau kamu mau, saya akan berdoa kepada Allah supaya menyembuhkan kamu dari penyakit dirasuk oleh jin. Penyakit rasuk oleh jin ni pun tak ada siapa-siapa yang boleh mengubat, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang boleh beri kesembuhan. Kita boleh berdoa, kita boleh pergi jumpa dengan pengobatan Islam, tapi yang beri kesembuhan itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Faqalat asbir. Perempuan itu kata, tak apalah, saya sabar. Kalau tak sembuh dari sakit ini pun tak apa, saya nak bersabar atas kesakitan ini. Faqalat inni atakashaf fada'ullaha alla atakashaf fada'a laha muttafaqun alaih. Kemudian perempuan itu menyebut, yang saya rasa susah hati bila saya kena sakit ini, aurat saya terbuka, maka tolonglah doa kepada Allah supaya aurat saya tidak terbuka ketika mana saya kena penyakit kerasukan ini. Fada'a laha, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk wanita ini. Jadi maknanya kelebihan ini kelebihan orang yang bersabar. Hadis yang kelima, yaitu berjihad di jalan Allah adalah merupakan amalan ahli syurga. Hadis yang ke-53, ayat yang selalu kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun